Puan. Okey, pada pendapat Puan, bagaimanakah Karnival STEM ini mampu memberi impak positif kepada sekolah-sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karnival STEM ini sebenarnya bagus untuk sebagai kita nak menanamkanlah budaya minat pada sains, teknologi dan juga kejuruteraan dan juga matematik lah kan. Jadi di peringkat sekolah rendah ni kita kena tanam budaya dia. Jadi dengan adanya hasil bukan secara fizikal saja, lawatan-lawatan ke kemudahan-kemudahan yang ada berkaitan dengan contoh ke Jabatan Kimia ke kan, ke Nuklear Malaysia ke kan, itu lagi baiklah, akan memberi impak yang sangat tinggi kepada pelajar-pelajar. Pelajar pun rasa minat dan yakinlah kan untuk membawa menjadi seorang saintis kan, untuk menjadi seorang pakar nuklear, menjadi pakar kejuruteraan, pakar matematik. So tu semua tu perlu bila kita nak, contoh kita nak bina bangunan kan, mesti ada pakar yang dari segi kejuruteraan dia kan. Mesti orang tahu matematik dia kan. Kalau tidak, kalau dia pasang satu tiang roboh lah bangunan itu kan. Jadi perlunya ditanam daripada peringkat awal kepada pelajar-pelajar ni melalui Karnival ni lah kan. Dan kita dapat lebih ramai lagi sekolah-sekolah yang akan terlibat lah, termasuk guru-guru dan sebagainya kan. Terima kasih Puan. Cikgu. Pada pendapat cikgu, bagaimanakah pertandingan-pertandingan STEM ini mampu menjana minda murid yang aktif? Okey. Bagi pendapat saya, pertandingan ini dapat membantu mereka untuk membuat keputusan, dan juga mereka juga dapat menyelesaikan masalah dengan cara bekerjasama dengan kawan-kawan. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Pada pendapat kamu, apakah pertandingan yang paling mencabar dan kenapa? Kereta balon. Kenapa? Sebab kena buat barang sendiri, privacy sendiri. Betul tu aja. Terima kasih. Pada hari ini juga, terdapat beberapa pameran telah diadakan di persekitaran kantin SK Tengah Batu. Antara pameran yang terdapat di sini ialah Bakteria Puzzle, DIY Activity, Make Your Own Smile, Kids STEM, pameran EU Pustaka, jualan buku dan pameran interaktif di bawah Puspakam. Pertandingan yang berlangsung pada hari ini iaitu di belakang saya. Pertandingan kereta belon yang diadakan di laluan PPDA di sebelah makmal komputer. Pertandingan ini menilai tahap kelajuan kereta belon yang dipertandingkan oleh setiap sekolah yang menyertai pertandingan ini. Kita dapat lihat setiap pasukan semangatnya telah membawa kereta belon masing-masing yang telah direka dan diuji dari rumah. Seramai 40 peserta yang menyertai pertandingan kereta belon ini. Sekarang ini bersama saya pula, kita jelajahi pertandingan yang berlangsung di dalam surau SKTB. Pertandingan yang sedang dijalankan ialah pertandingan menara straw. Kita dapat lihat kini terdapat seramai 20 pasukan yang datang dari pelbagai sekolah sedang membina menara straw. Pertandingan ini menilai kestabilan dan kekuatan reka bentuk. Bukan itu sahaja, dalam masa yang sama, murid-murid SK Tengah Batu juga sama-sama menjalankan aktiviti STEM di kelas masing-masing. Antara aktiviti yang dijalankan di dalam kelas masing-masing ialah bagi tahap 1, pertandingan mewarna mini buku, scrap dan mewarna kertas. Bagi tahap 2 pula, reka cipta bahan kita semula, menara straw dan reka belon.